Assalamualaikum guys and welcome back to Hello Anfal. Jadi hari ni aku nak tunjuk kat korang bagaimana cara dia untuk kita gabungkan beberapa video menjadi satu video dalam apps CapCut. Okay, first kali korang open dulu apps CapCut. Kemudian dekat bahagian sini korang pergi ke bahagian edit. Klik edit dan tekan new project. Okay. Kemudian korang boleh select dulu beberapa, korang nak pilih satu video ataupun multiple video sekali, okay? So just klik 1, 2 dan 3. Kemudian korang dah confirm pilih, korang tekan add. Jadi bila dah masuk ke dalam timeline, korang akan nampak semua video tadi dah disusun mengikut urutan. Jadi kalau korang nak ubah susunan tu, korang just tekan dekat pada video tu dan drag dia ke hadapan ataupun ke bahagian belakang. Kemudian kalau ada bahagian yang korang nak potong ataupun trim, korang just klik pada video tu dan korang pergi ke bahagian split. Yang bahagian sini, okay? Klik split dan dia akan potong. Kemudian sama juga korang bawa video ni ke hadapan. Okay, untuk jadikan video ni lebih menarik, korang boleh pergi ke bahagian animation untuk tambah transition. Korang just klik animation dan dia akan bagi sini 3 option, iaitu in, out dan combo. So kalau in ni hanyalah permulaan video, out hanya pengakhiran video, dan combo ni kedua-duanya sekali. Jadi kalau korang nak sama je macam fade in, korang tekan fade in dan kemudian korang tekan right. So video ni akan berubah dalam bentuk fade in awal dan juga akhir. Okay, Assalamualaikum guys and welcome back to Hello Anfal. So hari ni aku, selain tu korang juga boleh pergi ke animation ni dan tengok ada banyak lagi pilihan-pilihan untuk transition video. So bila korang dah berpuas hati dengan gabungan video tu, korang boleh tekan butang export. Sebelum tu korang pergi kat bahagian ini, belah kiri sebelah export ni kan, tekan yang tu, dan dekat sini korang boleh pilih 1080, 720 resolution. Kebiasaannya kita ambil 1080 je lah. Kemudian frame rate kekalkan saja pada 30 dan itu saja. Dah confirm, korang tekan export. Dah settle satu video. So itu saja guys, cara yang paling mudah untuk korang gabungkan beberapa video dalam satu projek menggunakan CapCut. Jadi kalau korang rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Hello Anfal, dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.